Selamat pagi murid-murid, duduk semua. Cikgu, hari ni kita nak belajar apa? Cuba kamu lihat. Objek yang cikgu bawa ni, cikgu ada batu, air dan juga belon. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa perbezaan antara objek-objek ini? Saya, cikgu, saya. Batu keras, air mengalir dan gas kita tak boleh nampak. Wah, tepat sekali. Walaupun berbeza sifat, semua benda ni dipanggil jirim. Sekarang, mari kita lihat apakah itu jirim. Jirim ialah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Adakah anda tahu terdapat 3 jenis jirim dalam kehidupan seharian kita? Mestilah ada. Pepejal, cecair dan gas. Untuk keadaan jirim bagi pepejal, zarah-zarahnya tersusun rapat. Ia mempunyai jisim, bentuk tetap, isipadu tetap dan tidak boleh dimampatkan. Manakala bagi cecair pula, zarah-zarah tersusun kurang rapat. Ia mempunyai jisim, isipadu tetap tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap kerana cecair adalah jirim yang mengikut bekas. Gas pula, zarah-zarahnya sangat berjauhan. Ia mempunyai jisim dan isipadu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Gas mengisi ruang dan boleh dimampatkan. Pernah tak kamu tertanya-tanya kenapa ais boleh menjadi air dan air boleh menjadi wap? Hari ini kita akan teroka 3 keadaan jirim bagi air. Ini ialah pepejal, iaitu ais. Zarah dalam pepejal sangat rapat dan tersusun, sebab itu bentuknya kekal. Apabila ais dipanaskan, ia akan mencair menjadi cecair. Zarah dalam cecair masih dekat tetapi boleh bergerak bebas. Apabila dipanaskan lagi, air bertukar menjadi gas, iaitu wap air. Zarah gas sangat berjauhan dan bergerak dengan sangat pantas. 3 keadaan jirim. Baik murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang perubahan keadaan air. Ini dipanggil penyejatan, iaitu perubahan air daripada cecair kepada wap air. Apabila matahari bersinar, haba akan memanaskan air. Sekarang kita lihat proses pendidihan. Apabila air dipanaskan hingga 100 darjah Celsius, air akan mula mendidih. Gelombang besar terbentuk dan naik ke permukaan. Air bertukar dengan cepat, lalu ia menjadi wap air. Seterusnya, kita lihat kepada proses pembekuan. Proses pembekuan ini berlaku apabila air disejukkan. Apabila suhu mencapai 0 darjah Celsius, air akan mula membeku. Air bertukar daripada cecair kepada pepejal, iaitu ais. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang kitaran hujan dan bagaimana hujan terbentuk. Apabila terkena haba matahari, air akan tersejak ke udara dan membentuk wap air sebelum menjadi awan. Air di laut akan tersejak ke udara, kemudian membentuk awan sebelum turun semula sebagai hujan. Dalam kitaran hujan, air akan melalui beberapa proses seperti penyejatan, pemeluapan dan pemendakan sebelum turun semula ke bumi sebagai hujan. Baik murid-murid, sekarang kita sudah faham bagaimana air bergerak ke dalam satu kitaran yang berterusan dari bumi ke atmosfera dan kembali semula ke bumi. Melalui proses ini, air sentiasa beredar secara semula jadi untuk memastikan tumbuhan, haiwan dan manusia mendapat bekalan air yang mencukupi. Baik murid-murid, ada sesiapa yang boleh terangkan semula apakah proses pertama dalam kitaran hujan? Proses pertama ialah penyejatan, cikgu. Kesimpulannya, kitaran hujan sangat penting untuk memastikan bekalan air di bumi sentiasa mencukupi. Sekian, terima kasih murid-murid. Soalan pertama. Berapakah bentuk keadaan jirim? 3, 4 atau 5? Jawapannya adalah 3, cikgu. Yang pertama pepejal, kedua cecair dan yang ketiga adalah gas.
Mari kita lihat soalan kedua. Berikan maksud jirim secara ringkas. Jirim merupakan bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Soalan yang terakhir, apakah proses yang terlibat dalam perubahan jirim? Penyedatan, cikgu. Pemejaluapan. Peleburan. Pembekuan. Kondensasi. Bangun! Terima kasih, cikgu. Terima kasih.